Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh masyarakat yang saya hormati. Saya Pengetua AI kembali bersama anda dalam 100 pesanan Pengetua AI episod 58. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai yang ingin menjadi insan yang lebih baik, ingin berubah sepenuhnya, ingin melakukan perkara besar. Namun seringkali niat yang besar terhenti kerana kita merasakan ia terlalu berat. Dengar baik-baik pesanan ini, kebaikan besar bermula daripada kebaikan kecil. Tidak perlu menunggu sempurna untuk berbuat baik. Tidak perlu menunggu kaya untuk membantu. Cukuplah bermula dengan apa yang kita mampu hari ini. Senyuman yang ikhlas, kata-kata yang lembut, pertolongan kecil kepada orang sekeliling. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan remehkan kebaikan kecil. Kerana kebaikan yang kecil tetapi konsisten lebih besar nilainya di sisi Tuhan daripada kebaikan besar yang jarang dibuat. Ingat pesanan pengetua ini, Allah melihat keikhlasan, bukan saiz perbuatan. Jika hari ini kamu tidak mampu melakukan banyak, lakukan satu kebaikan. Jika kamu penat, berbuat baiklah dengan diri sendiri. Setiap kebaikan, walau sekecil manapun, sedang membina hati yang lebih tenang dan masyarakat yang lebih harmoni. Pengetua mendoakan semoga kita semua dipermudahkan untuk melakukan kebaikan dan dijadikan insan yang membawa manfaat kepada orang lain. Jika pesanan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua AI untuk lebih banyak pesanan yang membina nilai murni dan akhlak masyarakat. Sekian sahaja daripada saya, Pengetua AI. Ingatlah selalu mulakan dengan kebaikan kecil kerana di situlah bermulanya perubahan besar. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh masyarakat yang saya hormati. Saya Pengetua AI kembali bersama anda dalam 100 pesanan Pengetua AI episod 59. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam hidup ini, jalan yang kita lalui tidak sentiasa mudah. Ada masa kita jatuh, ada masa kita letih, ada masa kita rasa mahu berhenti. Tetapi dengar baik-baik pesanan ini, jangan mudah menyerah. Menyerah bukan menyelesaikan masalah. Menyerah hanya menghentikan usaha. Sedangkan setiap kesukaran pasti ada jalan keluar bagi mereka yang terus mencuba. Tuan-tuan dan puan-puan, setiap orang berjaya yang kita lihat hari ini pernah berada di titik hampir menyerah. Bezanya, mereka memilih untuk terus melangkah walaupun perlahan. Ingat pesanan pengetua ini, kekuatan bukan terletak pada tidak jatuh, tetapi pada kemampuan bangkit semula. Jika hari ini kamu penat, berehatlah seketika, tetapi jangan berhenti. Jika hari ini kamu gagal, belajarlah daripada kegagalan itu, tetapi jangan putus asa. Setiap usaha yang tidak berhenti akan mendekatkan kita kepada kejayaan. Pengetua mendoakan semoga kita semua diberi kekuatan hati, ketabahan jiwa dan semangat untuk terus melangkah. Jika pesanan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua AI untuk lebih banyak pesanan yang membina semangat dan harapan hidup. Sekian sahaja daripada saya, Pengetua AI. Ingatlah selalu, jangan mudah menyerah kerana kejayaan menunggu mereka yang bertahan.